Soalan 14. Okey murid-murid. Okey, diberi satu fungsi kuadratik yang tidak menyentuh paksi X dan C ni less than 0. Okey, C less than 0 tu that mean graf kita ni potong paksi Y pada bahagian negatif. Okey, lepas tu dia tidak menyentuh paksi X. Ni semua clue tau. So, soalan dia state the range of A and then the function of discriminant. So, sekejap kita tengok macam mana nak tahu. Sekejap cikgu baca balik. Alright. So, kita tengok A. Does not exist. Does not touch X exist. Okay, ini kita guna discriminant B square negative 4AC less than 0 sebab dia no real root. So, ini fungsi discriminant kita. No real root. Okay. Okay, so macam mana kita nak cari bentuk graf pula? Kemungkinan kalau graf kita maksimum, dia macam ni. Bentuk maksimum. Tetapi C dia positif. Kalau ni C dia negatif, okey. Mungkin macam ni pula. Kalau minimum, sini C dia positif, sini C dia negatif. Jadi kemungkinan yang kita boleh pilih C positif, C negatif tak boleh. C okey, lepas tu ada persilangan pula. Ini pun tak boleh. C negatif tapi ada persilangan X. Dia kata does not touch X. So ini pun tak boleh. Alright. Ni positif. Tapi tak boleh. So, jawapan kita kat sini. Ni jawapan kita. So, C negatif dan tidak bersilang pada paksi X. So, ini adalah maximum shape. Kalau maximum shape, A kita negatif. That means our range of A is less than 0. Okay, sekejap. Cikgu tulis salah. Mana pensel cikgu? Bukan A more than 0, A less than 0. Cikgu betulkan. Mana pen cikgu? Tak keluar pula pen cikgu. Okay, ni pen. A less than 0. Sebab ini adalah bentuk maksimum. Okay, next. Okay, next. Okay, next. Kalau seterusnya, discriminant tadi. Yang kita dapat tadi lah, no real root. Okay, thus. Okay, rajah 11 ni menunjukkan bentuk pintu gerbang yang berbentuk parabola. Parabola. Okay, lepas itu pintu gerbang tersebut perlu cukup lebar untuk 2 buah kenderaan masuk melaluinya. Okay, rajah 12 menunjukkan kenderaan terbesar yang akan menggunakan laluan tersebut. Tetapi dia nak lalu 2 serentak kan. So, syarikat Syabas telah mencadangkan untuk membina satu pintu gerbang setinggi 6 meter dan lebar tapak 10 meter. Lebar 10, tinggi 6. Okey, ada banyak cara untuk lukis. Okey, ini salah satu cara yang cikgu buat. Okey, cikgu buat dia semua di sebelah kanan. Okey, lebar 10, tinggi 6. So, our equation of axis symmetry 5. Dan this is our maximum point. Okay, maximum point. So, dekat sini, okey, macam mana kita nak represent in term of persamaan yang diberi ni? Bentuk vertex ni. Okey, jom cikgu tunjuk. Okay, so this is A, P, X tambah P ni mewakili equation of axis symmetry, Q ni mewakili the maximum value. So, kalau equation axis symmetry kita positive 5, masuk dalam ni jadi negative 5. Okay, our Q is maximum value. Maximum value ni dekat maximum titik ni, ni 6. Ni maximum value. Dah siap. Okay, so sekarang yang tak tahu adalah A. So, how to find A? Selalunya nak find A, kita cari Y-intercept, Fx-intercept. At origin, 0, 0. So, kita substitute Fx0, our x0. And then, kita dapat begini. Okay, kita cari value of A. Kita dapat negative 6/25. And then, substitute again in our vertex form. Okay, inilah jawapannya. Zas. Ada lagi tak? Okey, seterusnya, adakah reka bentuk pintu gerbang tersebut dapat dilalui 2 buah kenderaan seperti rajah 12 dengan serentak? Okey, justifikasikan jawapan anda. So, sekarang ni, kita nak tahu. Okey, macam mana ni? Okey, so first.
Okay, so dia dah bagi tahu kan tinggi lori 4.3. So cikgu buat 4.3 tinggi lori. Okay, kita nak cari apakah nilai X kat sini. Jarak 2 ni mesti boleh lepas 2 lori. Kalau 2 lori 2.1 times 2 kita akan dapat 4.2. So kalau jarak di antara yang pertama ni hingga kedua ni adalah lebih besar daripada 4.2, maksudnya boleh. Jom kita cuba cari berapakah distance dekat sini dengan distance dekat sini. So tinggi lori dia dah bagi dah 4.3. So kita replacekan dalam equation kita. Tinggi lori tu adalah 4.3 dekat fx. So kita cari x. Okay, cari x. 4.3 tolak 6 bahagi A tadi. Okay, cikgu dapat ni. Alright, cikgu square root. Bila cikgu square root akan dapat plus minus 1 plus 1 minus dan cikgu selesaikan. Okay, 1 positif 7.6614, 1 2.3385. So sekarang dekat sini 2.3385, dekat sini 7.6614 and then kita cari difference. Okay, ni satu sini kan. Okay, jom kita cari difference dia. Okay, so difference dia adalah 5.3229. Jadi lebih besar daripada 2 kelebaran lori. Okay, jadi lebar lori tadi yang cikgu cakap 2.1 darab 2. So, okay, kelebaran yang warna kuning ni lebih besar daripada kelebaran lori. Jadi, boleh dilalui serentak.